teknik lidi Jepun. Kalau korang tak tahu nak gunakan dekat mana tipi selain menggunakan Fibonacci, korang juga boleh menggunakan teknik lidi Jepun. Kalau price berada dalam ATH, all time high, korang gunakan teknik lidi Jepun ni. Dan ini dia sangat simple. Sebagai contoh, dekat 1 hour dekat sini. So, sini ada satu resistance. So, sini ada satu zone support. Dan juga kalau korang tengok sebelah kiri dekat sini, sebelah sini, dekat sini ada satu zone resistance become support dekat sini. Dan juga di bawah di sini, kalau korang tengok dekat sini juga ada satu zone. Kalau korang tak tahu mana TP apabila price buat all time high, mudah saja korang gunakan teknik lidi Jepun. Lidi Jepun ni macam mana? Okay, so contohnya macam dekat sini, price sudah membuat ATH yang baru, korang tandakan saja lidi macam ni, nampak? Korang buat satu line macam ni, okay? Dan korang alihkan saja dekat sini, di sini TP, nampak? Dan korang tengok, price sampai tak dekat sini? Dia sampai dekat sini. Dia buat ATH dekat sini, korang ukur balik dekat sini ke sini berapa, so korang just tandakan ukur, ok, dekat sini. So ambil line ni, tandakan di sini, korang tengok price sampai tak dekat sini, nampak dia sampai dekat sini. So macam last week, tak tahu dekat TP dekat mana, ok, ambil dekat sini dan korang tengok dekat sini sampai tak price sini, price sampai dekat sini, nampak? So sebagai contoh untuk new ATH yang akan datang, korang just buat macam ni. Kita tandakan sini ke sini, all time high dekat sini. So ambil lidi Jepun ni, korang tolakkan dekat sini. So dekat sini lah korang boleh ambil korang punya TP. Nampak ni, dari sini 4740, 47 4727 hingga 4736 dekat situ, okey. Itu saja yang saya nak share dengan korang, teknik lidi Jepun. Kalau korang tak tahu nak gunakan dekat mana TP selain menggunakan Fibonacci, korang juga boleh menggunakan teknik lidi Jepun. Alright, itu saja. I'll see you when I'll see you. Assalamualaikum.